Alright guys, so sekarang ni dekat depan aku ada sebiji motor yang kita orang tengah buka. Ni memang masalah-masalah yang tak boleh nak elak lah. Dah sampai nak overhaul. Korang nak tahu tak ini apa punca-punca dia? Kenapa motor ni boleh sampai dekat overhaul adalah first kali kita orang dapat detect dekat sini ada bunyi yang tak berapa nak nice lah dekat dia punya engine. Dan bila tanya dekat owner macam mana dia jaga motor, rupa-rupanya dia jarang servis motor dia lah. Paling senang dia susah sikit nak tukar minyak hitam. So aku nak bagi tahu dekat sini memang masalah-masalah kalau tak tukar minyak hitam, dia memang akan jadi macam ni lah. Motor akan cepat banyak sangat bunyi and then pick up pun tak berapa nak kuat. Lepas tu yang paling teruk adalah benda yang kita tak nak lah macam ni. Dah kena overhaul lah pula kan. Dah makan modal dekat situ. Padahal minyak hitam tu baru je. Tak sampai RM100, tak sampai pun RM50. Tapi ni kau dah buang kau punya duit beribu-ribu untuk overhaul kau punya engine. So kalau korang nak jaga enjin korang, nak pastikan poket korang selamat, korang kena datang kedai ni dekat Shun Hong. Cari je minyak hitam Dash Oil. Sebabnya Dash Oil ni dia ada ester, and then sekarang pun dah ada V2. Dan yang paling best sekarang pun Dash Oil dah keluarkan minyak skuter yang 1.5 tu. Mana-mana geng-geng yang skuter tu, korang boleh datang sini, check out kat sini. So dah dapatkan minyak hitam, boleh tekan beg kuning juga. Dash Oil makin panas makin ringan. Ciao.